Okay, Mami. Ini penat gila. Penat gila. Tapi princess yang berpenat. Yeah. Di dalam flight semoga dia tidur lagi lah ya. Okay. Tersebut juga tidak dibenarkan dan dalam disimpan dengan rapi dan sama. Pegang. Atas sebab keselamatan dan sekuriti penumpang diingatkan untuk menjaga barangan berharga dan barangan Allahumma labbaik la syarika lak labbaik. Alhamdulillah. Ini faham. Faham. Ikan kari puding roti. Ya, faham. Captain punya landing sangat smooth. Faham. Alhamdulillah hari ni Fahad sampai juga ke Jeddah. Fahad. Yeay. Faham. Morning. Makan sayur-sayuran. Buah-buahan. Tawakal. Makan yang sehat-sehat. Fahad jangan request. Sedap. Tak sedap. Fahad jangan request dengan baba kat Malaysia. Tak ada ni. Memang tak ada. Makan apa-apa. Boleh Makan apa-apa Oh tak nak? Okey, tak nak bagus. Good. Tak nak bagus. Kerana unit media ni penting. Sebab tu kalau kita cerita dalam situasi organisasi lah ataupun syarikat ke kafah ni. Kat mana ni? Media sangat penting. Alhamdulillah kita sampai ke pada Arafah. Kita nak tengok dengan sekali Jabal. Bye. Yeay. Dahaga. Dahaga. Sedapnya panas-panas. Panasan. Ya. Aha. Kalau macam masih itu Dia ulit ni. Are you ready? Santai. Silakan sambil satu kali. 1.35 negara. Jom. Alhamdulillah Fahad sampai juga ke atas Jabal Nur. Nak masuk ke Gua Hira penuh. Jadi kita sampai sini saja. Alhamdulillah kita sampai ke puncak. Yeay. First puncak Farhad. Fahad. Yeay. Muka barai guys. Barai. Alhamdulillah kita sampai juga. So ni suasana dia. Ada signboard sini. Jadi naik batu dengan kat Gua Hira tu penuh. Jadi kita orang sampai sini saja. Alhamdulillah.
Fahad dah sampai. Yeay, Alhamdulillah. We have another satu checkpoint untuk sampai ke. Lepas tu kita balik kita. Alhamdulillah. Tak ambil. Ini dia ada keadaan. Tak ambil. Yang pagi dia tadi dia semangat. Ayo kita. Sikit lagi. Sikit lagi. Hari tu tak Abah Ahmad. Rindu. Hari tu tak nenek. Sini. Sini. Tengok tu. Faham? Hari tu tak nenek. Rindu. Rindu tak nenek. Bagi dia nak makan. Maaf, hari rindu nenek. Rindu. Ini nak umrah sekarang. Tapi princess ni dah tidur. Main macam ni. Allah, ada orang nak merangkak. Ini awak tawas ni. Inilah Fahad dulu. Hari ni kita nak mulakan pertama umrah kita dan first tawaf kita. Bismillah. Jom ha. Okey, dia fokus. Jom. Kana bain. Innal hamda wan ni'mata laka la syarika lak. Wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, settle tawaf kita terus ke Sa'i insya-Allah. Pada bangun. Rena je kat tahan tawaf. Jom kita ke Sa'i. Ada. Dia buat Sa'i. Okey, jom. Pepe. Fahad dah habis Sa'i. Alhamdulillah. Kita ada di Marwah. Fahad. Minum air zam-zam. Okey dah. Alhamdulillah, kita settle semua umrah bersama Farhah. Jom kita balik makan dan kita pergi Taif tu. Farhah breakfast. Yeay. Waffle. Farhah. Boleh tengok beg. Boleh lah ada beradik. Barokah. Ting fry. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dah. Yeay.
Faham. Ini malam Nas Faham dekat haram. Ni Faham. Hari ni last kita kat Mekah. So sad. Tak ada suara. Tak ada suara. Faham? Faham? Ada lagi. Yeay. Faham, dah ready nak pergi Madinah? Ha? Ni last kita pergi Masjidil Haram. Alhamdulillah kita dah selesai. Tak apa. Wajak belakangnya keluar tahu. Faham panas. Inilah cuaca dia kalau pergi waktu panas. Yeay. Oh, tangan je. Faham? Hi guys. Kita ke Madinah. InsyaAllah. Okay, bye. Ya, Alhamdulillah kita sampai ke Madinah. Faham? Yeay. Batal dulu. شوي انت اللي عاكس ما عندنا Cik guys, dekat Kurban macam. Ada orang ngantuk. Ya, ngantuk. Okey. Ngantuk. Kita dah sampai Madinah guys. Besar betul tempat Faham lari. Ya Allah. Sampai ke Masjid Quba. Alhamdulillah. Jom kita terusnya. Farhan. Nak bagi ke tak nak ni? Faham. Faham baru lepas depan. Alright. Yeay. Faham. Doa. Faham.
coklat. Alhamdulillah. Kita belakang makan habis. Alhamdulillah. Baik. Sedap. Sian dia sesama. Okey, gila ni. Bye-bye. Bye-bye Rasulullah. Faham dah nak balik Malaysia. Kan? Nanti kita datang lagi, okey? Okey tak? Okey. Bye-bye Rasulullah. Bye-bye. Bye-bye Rasulullah.